Yang pentingnya begini, dalam Malaysia ni dua bentuk pilihan raya, dua kawasan. Satu kawasan Melayu, satu lagi kawasan campuran. Tengok pola pemilihan. Jadi kalau majoriti Chinese, Cina wakil. Majoriti Melayu. So jadi polarisasi kawasan pilihan raya ini kita kena perhati dulu sebelum kita bincang pembangkang. Sebab apa, pembangkang ni ada yang 5 orang dah keluar pula pergi masuk sokong kerajaan. Jadi pembangkang pun bukan hanya selama-lamanya kekal seperti bentuk asal apabila lepas pilihan raya dulu. Itu yang sekarang ramai lagi yang yang nak keluar lah, macam-macam ngugut nak keluar. Ini semua ugutan-ugutan politik dan kuasa. Nak keluar bagi gula sikit, bagi gula, kerajaan bagi pula duit dan sebagainya. Jadi saya dapati apa yang berlaku di peringkat ini, pembangkang kalau saya nak kira yang boleh bercakap lah, hanya dalam bersatu lah yang ramai boleh bercakap. PAS boleh bercakap, tapi pemahaman perlu ditingkatkan. Pemahaman dari segi ekonomi, perbincangan. Jadi misalnya kalau kita lihat bila Rafizi timbulkan soal cukai tak dipulangkan balik oleh LHDN kepada orang yang bayar cukai, tak ada balasan daripada PAS, tak ada balasan daripada Perikatan Nasional, kerana pada mereka tak faham tu. Jadi Rafizi ni walaupun dia dalam PKR, tapi dia ada pendirian platform dia sendiri, telah mengajar ramai pengundi mengenai kedudukan dan kemampuan pembangkang. Jadi itu yang PKR takut sekali dia tu, sebab dia membangkang, bukannya pembangkang. Bangkangan itu datang dari dalam dan sangat kokoh, hujah-hujah, dan dia bukti dia bekas menteri, susah. Jadi KJ pun tak boleh lawan. So, KJ tak ada pengalaman itu semua kan. Dia aja menteri 2-3, tapi menteri ekonomi, kemudian membuat macam-macam projek lain dan sekian lama bersama PKR. Jadi PKR pembangkang tu jangan lupa. Sekarang memerintah, dulu pembangkang. Jadi UMNO pula jadi pembangkang ni sudah tak reti nak jadi pembangkang. Jadi saya nampak macam cakap pun tak banyak lah. Dia bercakap sama sendiri ya, Kemal ke apa. Jadi tidak ada isu negara yang dapat mereka juarai oleh oleh UMNO ni, saya tak nampak. Dan begitu juga Perikatan Nasional. Itu sebabnya saya kata yang banyak bersuara ni ketua pembangkang. Dia mempunyai kemampuan. Dia kemampuan berpidato. Cakapnya jelas. Dan yang kedua, poin-poinnya jelas. Jadi orang menengok itu semua, menilai. Jadi, walaupun dia tak pilih parti dia mungkin pilih dia. Jadi, kalau saya lihat sekarang dalam tempoh 3-4 hari ni, dah 30 bahagian atau kurang daripada itulah, bahagian dalam bersatu ni sudah dimansuhkan. 26. Jadi apa maksudnya? Maksudnya Kem Mahyudin ni daripada sihat dia tak bijak. Kalau dia suruh orang tu sekali keluar ramai, dia tak menyatakan keluar ramai, dia keluar nanti semua, dia buat satu parti lain. Jadi pada saya strateginya yang harus difikirkan oleh Datuk Hamzah ni ialah untuk mencari to consolidate lah dalam bentuk satu parti lain. Tak boleh dia bersatu lagi lawan, tak boleh, pasal dia dah keluar. Jadi dah keluar tu dialog beramai-ramai lah. Jadi kalau rumah rakyat tu habislah 5-6 tingkat keluar. Jadi maknanya apa? Maknanya itulah alternatif yang terbuka kepada dia. Bukan masuk parti lain. Masuk parti lain masing-masing ada pekung dan penyakit. Jadi kalau dia buat parti dia, dia akan carilah nama yang bagus sikit lah. Saya rasa tak nampak ini boleh berlaku kerana Mahyudin cuba adakan anjuran semua parti di bawah satu payung kan. Saya rasa dia mesti consolidate, specifically, khususnya kekuatan itu dibuktikan. Dia tak boleh consolidate kalau dia tidak sendiri. Rumah yang mana dia berdiri itu lantainya goyah kan. Dia tak boleh. Dia kena keluar. Itu sebabnya lebih bagus dia dikeluarkan dengan ramai itu. Itu yang saya katakan satu pendekatan strategik yang silap kan. Tak smart lah. Bila ramai itu dia dah boleh berkumpul dan ramai pula bahagian yang memansuhkan. Maknanya okey, apa yang kita harus buat sekarang menumbuhkan satu rumah baru.
Jadi rumah baru ni belum tentu diterima oleh PAS. Tapi PAS ni pun diam je. Sebab apa? Dia sokong Hamzah. Dia tak nak Jadi pemain lain seperti Azmin itu penting. Kena perhatikan. Apakah dia akan meruntuhkan Bersatu, atau dia akan, kerana mereka ni semua lari-lari daripada UMNO, PKR. Jadi kita dapat lihat mereka ni adalah semuanya pemain aktif kepentingan diri yang diasaskan. Jadi dia Menteri Besar Selangor lah, Amiruddin, tapi dia bertanding dalam kawasan Amiruddin. So menarik ni dalam kawasan Parlimen Amiruddin. So pada saya kadang-kadang tu dan pimai tang tu pusing situ je orang ni. Jadi pada saya, kalau orang ramai melihat, itu sebab orang ramai ni tak risau. Siapa orang ramai cukup duit, bulan puasa ni makan, bazar Ramadan kita boleh pergi. Itu perkara yang utama sekali. Anak aku boleh pergi sekolah, hospital aku sakit, aku dapat rawatan. Jadi di Malaysia ni perkara-perkara itu menjadikan safety net. Safety net politik dan safety net ekonomi. Jadi inilah yang menyebabkan orang ramai itu boleh membebaskan fikiran mereka, kerana dia tidak memikirkan mana pergi hospital kena bayar ni. Dia tak ada fikir hal tu, kerana ia semua ditanggung. Tak kira lah kerajaan ni kerajaan BN dulu ke atau kerajaan sekarang, penjawat awam memastikan kelangsungan ini.